أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات من شر ما خلق. نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعوذ بكلمات الله التامة من كل الشيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Sihat ya? Dah sarapan? Belum. Waktu muka muncung sedapa. Rupanya tak sarapan lagi. Baik, yang pertamanya saya hormati seluruh barisan ahli jawatan kuasa Biro Muslimat Surau Al-Mau'izah Bandar Hilpak Puncak Alam, ahli jawatan kuasa masjid dan surau yang berada di sekitar Surau Al-Mau'izah, ahli jawatan kuasa barisan pendidik, ahli jawatan kuasa barisan penduduk, ahli qaryah, barisan pendidik, para murabbiyah, para muallimah, muslimat-muslimat, akhwat-akhwat, ibu-ibu, kakak-kakak, sahabat-sahabat, seluruh pencinta Al-Quran dan sunnah Nabi, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah, mari sama-sama kita teruskan pengajian berkaitan dengan pengajian hari ini bersama dengan saya, Fiqh Wanita. Subhanallah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung berkaitan dengan perkara-perkara sunat di dalam solat. Saya yakin dan percaya kalau ditanya siapa dekat sini dah tahu macam mana cara solat, saya yakin dan percaya semua akan jawab, ya, saya dah tahu dah cara macam mana nak solat. Tetapi apa yang kita bincangkan, yang kita nak bincang pada ini adalah macam mana cara nak memperbaiki solat. Kalau anda mencari jalan, mencari cara bagaimana nak memperbaiki solat, bagaimana nak mendapatkan kualiti ibadah solat, maka inilah kelasnya. Inilah pengajiannya. Hari ini apa yang kita akan belajar untuk kita sambung pada bab perkara-perkara sunat yang boleh dilakukan ketika mana menunaikan solat. Bila sebut sunat ni adalah hukumnya, bila kita buat kita akan mendapatkan pahala, tetapi kalau kita tinggalkan kita tidaklah mendapat dosa. Tetapi kalau Ustazah Raudah tambah makna sunat ini adalah buat dapat pahala, tak buat rugi. Sebab apa saja perkara-perkara sunat, dia akan menyempurnakan amalan wajib kamu. Dalam bab-bab solat ni ada sunat dia kan. Jadi perkara-perkara sunat kalau dilakukan menyempurnakan ya kesempurnaan dalam solat kamu, ya, menjadikan solat kamu itu lebih sempurna, melengkapkan kekurangan dalam perkara-perkara wajib ataupun perkara-perkara fardu yang dilakukan. Sama juga dalam bab wuduk sekalipun. Benda-benda yang sunat itu sebenarnya menyempurnakan wuduk tersebut. Sebenarnya wajib ni, wuduk ni memadai dah dengan satu kali basuhan. Tapi mengapa kita buat 3 kali basuhan? Untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam perkara wajib yang kita lakukan. Jadi ini kelas dia. Ya, kenapa masih lagi kita masih sangkut pada bab solat, Ustazah? Sebab memang banyak bab solat ni. Ya, panjang lagi perjalanan untuk nak habiskan buku ni, Ustazah. Sampai bila nak habis buku ni? Subhanallah, kenapa nak terkejar-kejar untuk habiskan buku? Kalau kita terkejar-kejar tetapi tidak ada kepahaman dan perubahan, titik perubahan pada diri kita, jadi apa maknanya itu kita hatamkan berbuku-buku, berkitab-kitab sekalipun. Ya, bahkan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita mahukan adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, ayyukum ahsanu amala. Ya Allah nilai, ya Allah pandang, ya Allah kira adalah sebaik-baik amal kamu, bukan sebanyak-banyak amalan kamu. Ayyukum ahsanu amala adalah membawa erti, ya Allah nak tengok adalah Allah nak menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi Allah nak tengok kepada kualiti ibadah kita. Jadi walaupun mungkin tajuk berkaitan dengan fiqh, bab solat dan sebagainya ini, saya dah belajar dulu zaman sekolah, saya dah belajar dulu zaman universiti dan sebagainya. Tetapi masya-Allah tabarakallah, ya, inilah perjalanan kita yang mana dalam hidup ini takkan pernah ada titik noktah dalam menuntut ilmu. Untuk kita terus tambah baik dalam pada ilmu ni, memang kita kena update dan upgrade. Update dan upgrade. Ilmu yang kita belajar kena update dan upgrade.
Kenapa kena up to date? Kerana ada isu-isu contemporary yang mungkin fatwa telah mengeluarkan hukumnya berbeza. Pertama, yang kedua, upgrade tu supaya jangan kita berada zon selesa dengan ilmu yang kita ada. Bahkan kita sendiri pun ada fasa-fasa yang kita terlupa dengan ilmu-ilmu yang kita tidak amalkan. Jadi masya-Allah tabarakallah. Jadi kita akan telusuri secara mendalam, dan pesan dari saya sendiri, kalau boleh tak nak kaedah yang kita belajar sama seperti mana zaman sekolah kita. Yang mana kita hanya tahu, oh ni perkara sunat. Okey, kita hanya bagi tahu, okey sunat kita membaca amin ketika Al-Fatihah. Sunat kita ini mengangkat takbir. Sunat kita membaca ayat surah pendek selepas membaca Al-Fatihah. Ini tidak memberikan impak dan kesan, hanya sekadar pengetahuan tetapi tidak ada pemahaman dan penghayatan. Bila tidak ada pemahaman yang menurut, maka bagaimana kita nak mengamalkan? Jadi masya-Allah tabarakallah, inilah bersama dengan saya perlu, inilah dia satu nilai yang perlu diserapkan dalam diri ketika mana menuntut ilmu adalah kesabaran. Kena bersabar dalam menuntut ilmu tersebut. Kalaupun ada ilmu-ilmu yang kita dah tahu, tapi kita kena memahami, mungkin ada orang yang baru berjinak-jinak nak hadir kelas majlis ilmu. Jadi bersabar dalam menuntut ilmu dan perjalanan, dan jangan kita ingat kita dah tahu segala-galanya. Rupa-rupanya bila kita mendalami, apa yang saya akan tekankan lebih kepada setiap perkara sunat tu, apa dalilnya? Apa yang Nabi buat? Supaya kita ni benar-benar memahami bila mana kita melakukan tersebut. Oh, ini seperti mana yang Nabi buat, dan macam mana cara yang benar-benar kita cuba nak berusaha mengikuti cara Nabi SAW. Kenapa saya sebut berusaha? Sebab nak dapat yang benar-benar tepat, sempurna seperti mana Nabi buat ni memang payahlah. Dengan keadaan kita ni jauh sangatlah kedudukan dengan Nabi SAW. Pun begitu, kita kena ada usaha dan berharap agar benar-benar Allah pandang segala amal ibadah kita. Dan nak Allah pandang itu semuanya apabila kita ini berusaha benar-benar mengikuti sunnah Nabi. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi yang ada kitab, yang ada buku, boleh buka muka surat 103. Bagi yang ada buku, boleh buka muka surat 103. Sebab perkara, kenapa saya mulakan mukadimah dengan perkara itu? Sebab perkara sunat ni banyak. Jadi mungkin beberapa siri perkara sunat lagi, perkara sunat lagi. Tak, jangan ada kata lagi dan lagi. Takkan pernah puas ni kita belajar bab solat ni, yang pada realiti dan hakikatnya kita solat pun kadang-kadang ada kelompongan, kekurangannya, cacat merbanya, kurang khusyuknya dan sebagainya. Memang semakin hari seharusnya, bahkan semakin bertambah waktu solat itu sepatutnya mendatangkan penambahbaikan dalam solat kita. Itu seharusnya yang berlaku. Baik, kita akan sambung pada perkara sunat yang ketujuh. Nombor 7, antara perkara sunat lain adalah membaca surah setelah membaca surah Al-Fatihah. Ini adalah salah satu sunat muakkad. Dia begini, sunat satu perkara lain, sunat muakkad ni satu perkara lain, sunnah muakkadah. Sunat muakkad ni dia bawah daripada wajib. Wajib yang teratas, kemudian sunat muakkad, kemudian baru sunat. Apa maksud sunat muakkad? Sunat yang sangat digalakkan dan dituntut. Jadi tolong catat dalam nota tu, ni sunat muakkad ni, supaya kalau boleh kita jangan tinggalkan. Walaupun ia bukan rukun, walaupun kalau tinggalkan pun dah cukup dah, ataupun dah diterima dah ibadah solat tu, tetapi kalau boleh jangan ditinggalkan, iaitulah dia membaca surah selepas surah Al-Fatihah. Pada rakaat pertama dan pada rakaat yang kedua. Dan ini adalah amalan tetap yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah akan membaca mana-mana beberapa ayat surah-surah lain di dalam bacaan solat setelah membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan pada rakaat yang kedua. Bahkan dalam fiqh disebutkan ini sebagai sunnah qiraah. As-sunnah fi qiraah. Sunat-sunat dalam bacaan qiraat ni antaranya adalah membaca surah lain setelah membaca surah Al-Fatihah. Dalilnya berdasarkan, tolong catat nota tambahan, surah Al-Muzammil ayat yang ke-20. Surah Al-Muzammil ayat yang ke-20, faqra'u ma tayassara min al-Quran, maka bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Jadi daripada
dalil firman Allah ini menjadi keharusan dan galakan untuk membaca mana-mana bahagian di dalam Al-Quran selepas membaca surah Al-Fatihah di dalam solat. Dan ini juga menunjukkan bila mana dalil berdasarkan surah Al-Muzammil ayat 20 ini disebutkan secara umum, maka ini menunjukkan keluasan untuk memilih mana-mana surah, bukanlah terikat kepada surah-surah yang tertentu, tetapi mengikut kepada kemampuan dan hafazan masing-masing. Itu dalil berdasarkan Al-Quran. Kita pergi kepada dalil berdasarkan hadis Nabi SAW. Apakah yang disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan perkara sunat ini? Kita tahu dah, memang kena baca ni, membaca surah pendek dalam surah Al-Fatihah. Tapi kita tahu tak yang Nabi sebut bagaimana? Yang berdasarkan hadis bagaimana? Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi membaca dalam solat zuhur dan asar pada 2 rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah dan 2 surah lain selepasnya. Itu hadis pertama. Hadis kedua, bacaan Rasulullah ketika mana menunaikan solat subuh, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri baina as-sittin ila al-mi'ah. Rasulullah membaca dalam solat subuh antara 60 hingga 100 ayat. Allahu Akbar. Walaupun solat subuh hanya 2 rakaat, tetapi Rasulullah tidak menjadikan 2 rakaat itu sebagai salah satu jalan mudah untuk memendekkan ataupun meringkaskan masa waktu perjalanan kehidupannya. Rasulullah menggantikan dengan membaca menambahkan amalan tersebut dengan banyak itu dengan membaca surah-surah yang panjang ketika mana menunaikan solat subuh. Kemudian daripada hadis yang ketiga juga ada disebutkan Jabir bin Sumrah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil maghrib bi qisaril mufassal. Rasulullah membaca dalam salat maghrib dengan surah-surah pendek daripada bahagian al-mufassal. Jadi kalau subuh Rasulullah baca surah panjang. Kalau waktu zuhur Rasulullah membaca dalam surah yang sederhana, panjang pada rakaat pertama dan lebih pendek pada rakaat yang kedua. Kalau asar Rasulullah membaca ayat yang sederhana, pendeknya. Maghrib pendek sebab waktunya sangat singkat untuk bertemu dengan waktu Isyak. Isyak sederhana. Dan ketika solat-solat sunat pun, ketika menunaikan solat sunat ketika qiyamul lail, duha dan sebagainya, Rasulullah akan membaca surah setelah membaca surah Fatihah itu mengikut kemampuan. Panjangnya tetapi mengikut kemampuan. Itu semua berdasarkan hadis. Kalau subuh antara surah yang Rasulullah baca surah Al-Waqi'ah, surah At-Takwir, surah Al-Mudaththir, surah Al-Qiyamah. Kalau waktu zuhur Rasulullah baca surah Al-A'la, surah Al-Ghashiyah, surah Al-Lail. Kalau waktu asar Rasulullah ada membaca dalam riwayat Bukhari menyatakan surah Al-Asr, surah Al-Adiyat. Kalau waktu maghrib dalam riwayat Muslim ada menyatakan Rasulullah membaca surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Kafirun. Kalau waktu Isyak dalam riwayat Muslim ada menyatakan Rasulullah membaca surah At-Tin, surah Asy-Syams, surah Al-Lail. Dalam solat-solat sunat, dalam riwayat Bukhari ada sebahagian menyatakan Rasulullah baca surah Al-Baqarah ada, surah Ali Imran ada, surah Al-Mulk ada. Jadi masya-Allah tabarakallah membaca, kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Aum ada menyatakan membaca surah selepas Al-Fatihah adalah sunnah dan tidak sah solat jika hanya membaca surah tanpa Al-Fatihah. Ini kalau ikut Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i sebutkan dalam kitab Al-Aum. Kalau Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' pula dia kata apa? Disunatkan membaca satu surah penuh selepas Al-Fatihah dalam 2 rakaat pertama, sama ada itu adalah solat sunat ataupun solat fardu. Manakala Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni ada menyatakan jika dibaca sebahagian surah hukumnya sah kerana tujuan asal adalah qiraah, bukanlah kepada jumlah ayat. Maksudnya kalau baca surah tu panjang tetapi tidaklah baca surah tu penuh, tapi hanya sebahagian surah, boleh tak? Jawapannya pun juga boleh. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada menyatakan Nabi SAW membaca surah penuh pada 2 rakaat pertama menandakan keutamaan menyempurnakan bacaan Al-Quran di dalam salat.
Jadi secara kesimpulan yang boleh kita memahami melalui perkara sunat membaca surah setelah Al-Fatihah ini adalah membaca surah selepas Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua hukumnya sunat muakkad berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh tak kalau kita nak membaca surah pendek juga pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat? Boleh ke tak boleh? Jawapannya tidak menjadi larangan dan bahkan sunat hukumnya boleh dilakukan sebab Rasulullah pun kadang membaca ayat pendek selepas Al-Fatihah pada rakaat ketiga, iaitu pada waktu Rasulullah menunaikan solat sunat. Masya-Allah tabarakallah. Ya. Dan hukumnya harus dan juga sah sekiranya membaca sebahagian ayat, bukanlah seluruh ayat, dan tidaklah batal pun ya kalau tidak langsung membacanya, cuma ya kurang sempurnalah solat yang kita laksanakan. Ya, masya-Allah tabarakallah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan ada satu sirah yang pernah disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat yang setiap kali dia menjadi imam, dia akan membaca surah Al-Fatihah. Pertama pastinya itu wajib, diikuti dengan surah pendek dan tanpa meninggalkan surah Al-Ikhlas. Subhanallah ya, tanpa meninggalkan surah Al-Ikhlas. Lalu bila sahabat pun bertanya, mengapa engkau membaca surah lain kemudian engkau ikuti dengan surah Al-Ikhlas? Mengapa tidak hanya membaca surah Al-Ikhlas sahaja, ataupun tidak membaca surah selain daripada surah Al-Ikhlas itu sahaja? Lalu balik daripada permusafiran tersebut, sebab yang dilantik menjadi imam tersebut adalah orang kaum Ansar yang diberi kepercayaan dan tidak ada orang yang lebih layak daripada dia lah untuk menjadi imam ketika itu. Lalu orang Ansar ini kata, kalau engkau nak aku jadi imam, aku akan melakukan sedemikian. Kalau tak nak, engkau carilah imam selain daripada aku. Lalu mereka pun balik berceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbualan apa yang berlaku tersebut. Lalu apa kata Rasulullah? Kenapa kamu tidak tanya terus kepada lelaki tersebut? Lalu bertanya kepada lelaki tersebut, mengapa? Katanya, sebab kerana aku mencintai surah ini. Dia cinta surah Al-Ikhlas tersebut. Lalu kata Rasulullah, kecintaan kamu terhadap surah ini mengundang kecintaan Allah kepada kamu. Bahkan dalam riwayat lain ada menyatakan kecintaan kita terhadap surah Al-Ikhlas itu mengundang untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi nak kata betapa pentingnya tu ya membaca surah setelah membaca surah Fatihah, walaupun hanya surah Al-Ikhlas. Cuma kita memilih membaca surah Al-Ikhlas tu tidak lagi lah seperti mana kita memilih, saya pilih baca surah Al-Ikhlas sebab dia pendek ustazah. Dulu ya kita begitu, tapi bila kita baca hadis tu, lepas daripada ini kita memilih membaca surah Al-Ikhlas tersebut ketika dalam salat sebab kerana betapa cintanya kita terhadap surah tersebut. Macam mana nak menyuburkan ataupun mendatangkan rasa cinta terhadap surah Al-Ikhlas itu? Pastinya dengan memahami ya pemahaman kita terhadap surah tersebut, mentadabburi surah Al-Ikhlas tersebut. Masya-Allah tabarakallah, ya memberi ya menolak segala bentuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan surah itu juga bahkan ya mengajarkan kita erti salah satu nilai yang begitu tinggi dalam Islam ni, iaitu ada nilai ikhlas. Ikhlas dalam beramal, ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah, ikhlas dalam menerima qada dan qadar, takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita mencintai surah Al-Ikhlas tersebut. Ya, masya-Allah tabarakallah. Baik. Kemudian kita pergi kepada perkara nombor 8. Sebelum kita pergi kepada nombor 8 tu, kita tengok terlebih dahulu yang bab 7 tu ada part bacaan makmum di belakang imam. Tengok muka surat 105. Bacaan makmum di belakang
di belakang imam. Ketika berjemaah, makmum tidaklah membaca ayat kecuali membaca surah Al-Fatihah sahaja. Macam mana pula kalau kita jadi makmum, adakah disunatkan juga untuk kita ini membaca surah lain setelah membaca surah Al-Fatihah? Jawapannya, Ubadah bin As-Samit berkata, ketika Rasulullah SAW sedang solat subuh, baginda merasa terganggu dengan bacaan makmum di belakangnya. Setelah selesai solat, baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya saya lihat kamu membaca di belakang imam. Lalu para sahabat pun bertanya, mengapa wahai Rasulullah? Lalu apa kata Rasulullah SAW? Jangan kamu lakukan itu kecuali hanya membaca surah Al-Fatihah, sebab solat seseorang tidak sah tanpa membaca surah Al-Fatihah. Jadi perkara membaca surah lain setelah membaca surah Al-Fatihah ini sunat muakkad. Tetapi kalau kita menjadi makmum, maka tidaklah menjadi perkara sunat untuk kita membacanya. Ya, ketika itu lebih menjadi keutamaan kepada hukum. Ya, dalam Al-Quran ada menyatakan untuk mendengar Al-Quran ini, ayat-ayat Al-Quran perlu didengari. Ya, bacaannya tersebut. Bahkan sebagai makmum pun kita membaca surah Al-Fatihah tu pada setelah kita terus angkat takbir ke atau waktu bila? Selepas imam habis selesai membaca surah Al-Fatihah, barulah kita memulakan membaca surah Al-Fatihah. Sebab itulah dari sudut susunan dia tu pun sebenarnya tak sempat kita nak baca surah lain. Sebab setelah imam selesai membaca surah Al-Fatihah, kita pula yang akan wajib dan perlu membaca surah Al-Fatihah. Cuma kan saya pernah kongsikan sebelum ini, kewajipan sebagai seorang makmum ni membaca surah Al-Fatihah ni, ada tak keadaan makmumnya Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam? Ada tak keadaan menjadi makmum Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam? Ketika menjadi makmum masbuk. Bagus, ya. Kalau makmum muwafiq, kita kena baca dan habiskan. Ya, baik. Kalau nak tahu, mungkin ada yang kurang jelas berkaitan apa yang saya sebutkan ni, ya, boleh tengok ulangan rakaman pada kelas siri-siri yang lalu. Nak tengok kat mana ustazah? Boleh cari dekat YouTube. Tahu YouTube? Bahasa Jawa tu. Kan? Sebab tak boleh sebut penuh bila kita sedang buat live TikTok ni, ya. Baik, kemudian kita beralih kepada nombor 8, membaca takbir intiqal. Membaca takbir intiqal. Baik, antara adab dan sunnah solat baginda Nabi SAW iaitu dia takbirul intiqal. Takbir, apa maksud takbir intiqal? Takbir perpindahan rukun. Takbir perpindahan rukun daripada satu rukun ke rukun yang lain. Ya, ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, itulah namanya kita akan melaksanakan takbir intiqal, dan itulah perkara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Walaupun nampak macam kecil, tetapi sebenarnya sunnah ini juga menjadi sunnah muakkad, sangat-sangat ditekankan untuk mendapatkan kesempurnaan salat seperti Nabi SAW. Ya, Nabi ulang banyak kali kan, tekankan usalli kama raaitumuni usalli, solatlah seperti mana kamu melihat aku solat. Kamu kena solat macam mana kamu tengok aku solat, kata Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah lafaz takbir ketika mana perpindahan rukun dari satu rukun ke rukun yang lain? Iaitulah dia dengan melafazkan takbir. Allahu Akbar. Ya, kita baca lafaz Allahu Akbar. Ya, daripada berdiri ke rukuk. Daripada berdiri ke rukuk, daripada rukuk iktidal, kalimahnya sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Daripada rukuk nak berpindah ke sujud, Allahu Akbar. Jadi ini adalah perkara sunat
ya yang perlu dilakukan. Ya, disebutkan dalam sini Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbir pada setiap kali hendak rukuk, bangkit dari sujud, berdiri dan duduk. Sedangkan Abu Bakar dan Umar juga sama juga mengamalkan sunnah Nabi ini. Diriwayatkan daripada Ibnu Syihab bahawa Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith pernah mendengar Abu Hurairah mengatakan, ketika Rasulullah SAW berdiri hendak melaksanakan salat, beliau mengucapkan takbir. Ketika hendak rukuk, beliau mengucapkan takbir, kemudian mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Sambil bangkit dari rukuk, kemudian beliau mengucapkan Rabbana lakal hamdu ketika beliau sudah berdiri tegak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga An-Nasa'i. Bila kita angkat takbir, kalimah yang kita bacakan Allahu Akbar. Ma makna Allahu Akbar? Apa maksud Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Jadi kadang-kadang dalam solat kita mungkin kadang-kadang teruji kekhusyukannya. Betul tak? Ya, kadang-kadang kita cuba dah pada permulaan tu nak dapatkan khusyuk, tapi pada pertengahan tu kadang-kadang lari kekhusyukannya. Mungkin menyebabkan kita teringat sesuatu yang lain dan sebagainya. Maka dengan takbir inilah sebagai satu penanda aras untuk kita mengembalikan kekhusyukan kita dengan cara kita memahami makna takbir tersebut. Apa maksud makna takbir Allahu Akbar? Setelah kita ini dalam pada tengah solat ni, kita memikirkan hal-hal dunia, memikirkan permasalahan kita, memikirkan ujian-ujian kita, lalu bila nak berpindah rukun kita melafazkan Allahu Akbar macam solat kita. Ketepikan segala perfikiran yang tidak baik ataupun hal-hal keduniaan tersebut, dan kita melafazkan Allahu Akbar yang membawa erti Allah Maha Besar. Sesungguhnya Allah yang Maha Besar, yang lain-lain semua urusan dunia itu semua kecil belaka. Yang lain-lain semua kecil. Masalah aku kecil. Urusan dunia aku kecil. Allah yang Maha Besar. Ini masaku dengan Allah Subhanahu Wa Taala, masa kita dengan Allah. Kita peruntukkan masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalkanlah sunnah ini dengan kesempurnaan dan penghayatan yang lebih baik. Tambah baik terhadap kualiti solat kita. Bolehkah semua? Insya-Allah. Ya. Keempat mazhab yang utama, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali sepakat menyatakan jika ditinggalkan tanpa sebab, solat tetap sah tetapi kurang sempurna. Seperti pil. Dia bukan warna hijau. Coba. Sepakat menyatakan membaca takbir intiqal ini jika ditinggalkan tanpa sebab, solat tetaplah sah tetapi kurang sempurna. Bahkan kalau imam baca slow takbir tu, imam kan, contoh imam tu mungkin suara slow disebabkan mungkin tak ada mic, disebabkan mungkin ialah dia menjaga kehusyukan sebagai seorang imam dan sebagainya. Jadi kalaulah makmum yang mendengar merasakan suara imam tidak dapat diingari pada jemaah yang belakang, makmum boleh membacanya dengan kuat untuk memberikan mesej kepada jemaah lain pergerakan solat imam tersebut supaya tidak tertinggal ataupun tidak tersalah. Ya, contohnya macam imam baca Allahu Akbar dengan tanpa mic lah. Yang dengar mungkin barisan saf kedua dan pertama, kedua dan ketiga. Tetapi yang belakang-belakang mungkin tak dengar. Lalu salah seorang daripada makmum boleh melafazkan dengan kalimah kuat dengan dia menjerit Allahu Akbar macam tu. Perlu alihkan kereta.
Ah. Faham? Yang lain macam mana? Okay, kita vote. Undi. Siapa rasa suara okey angkat tangan? Oh, jelas. Tapi mungkin ada yang kurang clear kan. Jadi tak, sebab kita nak beri message pada AJK supaya AJK boleh buat apa kan. Kalau tak clear, macam tu. Jadi okey kot. Cuba cek dengan muslimin. Okey, baik. Kemudian kita pergi kepada perkara sunat yang seterusnya, iaitulah dia cara rukuk. Cara rukuk yang sebenar. Kita tahu dah dalam solat ni ada rukuk, macam saya sebut tadilah. Semua orang tahu macam mana nak solat. Tetapi macam mana cara kita nak mempercantik, memperindah dan menyempurnakan solat kita dengan kita tengok kepada cara rukuk. Disunatkan meratakan punggung ketika rukuk dan tidak meninggikan kepala atau merendahkannya. Jadi maknanya kalau ikut darjah tu memang 90 darjah. Faham 90 darjah tu maksudnya apa? 90 darjah ke 90 degree? Boleh belaka. Orang putih, orang Melayu saja kan. Jadi masya-Allah tabarakallah. Tidak meninggikan kepala atau merendahkannya. Maknanya jangan terlalu rendah sampai ke bawah begitu dan tidaklah mendongak begitu. Dalam keadaan kamu anggarkan kepala kita ni sejajar dengan kita punya belakang. Kita punya belakang ni. Okey. So mata tu pandang ke mana? Afdal pandang di tempat sujud. Tetapi ada sebahagian pandangan juga menyatakan boleh juga kita pandang di bahagian bawah ataupun lutut kita. Subhanallah. Tapi yang afdal menjadi keutamaan pandang di tempat sujud. Walaupun mungkin bahkan kalau kita buat sama sekalipun, mungkin mata kita dia akan jadi ke atas kita sikit lah. Dia akan menjadi ke atas sikit. Bukanlah macam kita akan nampak eyesight yang sebenar-benarnya. Dia akan ke atas sikit. Mula-mula mungkin tak biasa, tapi biiznillah bila mana dibiasakan, insya-Allah kita akan jadi macam biasa sahaja. Biasakan betul, betulkan yang telah biasa dilakukan. Ya, dan biasakan benda yang sebetul-betulnya. Ya, boleh insya-Allah. Melainkan kalau ada sakit tu cerita lain lah. Di situ ada rusah-rusah yang lain. Kalau ada kekangan mata, ada masalah ke, mata tak boleh apa ke dan sebagainya, itu cerita lain. Tapi kalau tidak ada apa-apa, berusahalah kita ke arah menyempurnakan solat dengan sebaik-baiknya. Baik. Disunatkan meratakan punggung, kemudian serta menggenggamkan telapak tangan ke kedua belah lutut disertai perenggangan jari jemari dan menjauhkan kedua belah lengan atas dari sisi tubuh. Boleh faham tak? Kita memang genggam lutut tu, tapi jari jemari ni dia tidaklah rapat. Jari jemari ni direnggangkan sedikit. Tapi kita genggam lutut tersebut. Alhamdulillah. Salim Al-Barak berkata, kami datang menemui Abu Mas'ud. Lalu kami katakan kepadanya, ceritakanlah kepada kami tentang cara salat Rasulullah. Abu Mas'ud pun berdiri di hadapan kami, lalu mengucapkan takbir. Tatkala rukuk, dia meletakkan kedua belah tangannya di atas lutut. Jari jemarinya diletakkan pada bahagian bawah dan merenggangkan kedua sikunya sehingga tetap segala sesuatu. Diriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin Atha bahawa dia duduk bersama sekelompok sahabat Nabi SAW, lalu mereka menyebut cara solat Nabi. Lantas Abu Humaid As-Sa'idi berkata, akulah yang paling menjaga cara solat Rasulullah di antara kamu. Aku melihat beliau ketika bertakbir mengangkat kedua tangannya sampai menentangi kedua bahunya. Jika rukuk, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua belah lututnya, kemudian membongkokkan punggung
punggungnya. Dan Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi, pernah berkata, apabila Rasulullah rukuk, beliau tidak meninggikan kepalanya dan tidak pula merendahkannya, akan tetapi di antara itu. Masya Allah, saya tunjukkan sedikit. Dia bila kita rukuk ni kan, kadang-kadang kita punya, ada orang dia punya tangan ni sangat panjang, ya, ataupun jari jemarinya panjang. Jadi katalah sebabkan Nabi rukuk dekat bahagian lutut, jadi kita pegang lutut. Bila kita pegang lutut dan sejajar di kita punya keadaan ni 90 darjah Celsius, kadang-kadang tangan kita ni dia tidak begitu lurus. Faham ya? Dia tidak begitu lurus. Kalau betul-betul lurus ni, bawah lutut saya lah. Sebab saya tinggi kan, saya panjang. Sebab tu jubah tak payah otter. Macam tu kan. Jadi Masya Allah, tabarakallah, selit juga iklan tu. Baik. Jadi bila kita rukuk, okay, kalau betul-betul lurus ni, bawah ni lutut saya. Nampak tak lutut saya? Okay. Kalau tak nampak, 2 kali Jumaat. Kena cakap nampak juga. Ni lutut kan, subhanallah. Kemudian ini adalah bahagian kaki kita kan. Kalau betul-betul lurus macam ni. Tapi kalau kena lutut, dia macam renggang kan. Jadi sebab itu digenggamkan di sini. Lutut kita ni pun sunnahnya dia bukanlah terlalu lurus. Dibengkokkan sedikit dalam keadaan sama-sama lutut kita dan tangan kita ni saling menguatkan, menahan. Masya Allah, tabarakallah. Begini, kalau orang lelaki ni lah. Tapi kalau perempuan, serapat yang boleh. Boleh nampak tak sahabat-sahabat? Sekejap ya, saya tunjukkan lagi. Tapi sebelum tu saya pin sekejap. Di bahagian sini. Saya minta maaf pada orang belah kanan. Saya pusing belah sini dulu. Jadi saya punya punggung menghadap sana. Minta maaf dulu ya. Nanti saya tunjuk, saya tukar. Okey. Jadi dalam keadaan kita sujud ni kan. Kita rukuk ni. Jadi kita rukuk. Okey. Badan kita ni, kepala kita ni agak-agak kita rasa macam sejajar dengan kita punya apa? Belakang kita tu. Kemudian tangan kita ni tidak begitu lurus dan kaki kita pun tidaklah begitu lurus begini. Dia akan bengkok sedikit, sama-sama saling menguatkan. Biiznillah, kalau kalian rukuk cara begini, biiznillah kalian boleh rukuk dengan lama. Bila ketika keadaan rukuk dengan lama ni, antaranya bila menunaikan solat sunat tasbih kan. Dan sebenarnya lebih banyak tasbih ketika rukuk, lebih bagus sebenarnya. Lebih baik sebenarnya. Perbanyakkan, bukan hanya 3 semata-mata. Boleh tak lebih daripada 3? Sangat-sangat digalakkan. Ya, memperbanyakkan tasbih. Jadi boleh nampak di situ ya. Okey, kepala pun jangan terlalu, saya tengok tunjuk belah sini lah saya tunjuk belah sini ya. Kalau lurus, kalau tangan saya lurus, ni lutut saya kan. Kalau tangan saya lurus, di sini saya punya tangan. Ya, di sini saya punya tangan. Tapi lutut saya di sini dalam keadaan kaki ni tidak begitu lurus dan tangan kita ni di bahagian lutut dalam masa yang sama 90 darjah. Kepala tidak begitu bawah dan tidak begitu atas. Tidak begitu atas begini. Dia sejajar, mata kita akan pandang tempat sujud. Dia tak adalah sampai macam mata jadi macam tu, tidak. Tapi dia akan terangkat sikitlah mata kita tu. Kalau betul-betul sejajar ni di sini. Tapi tempat sujud tu di situ. Sama-sama perbaiki. Perut tangan di atas lutut, jari yang terlebih sikit. Okey. Ni sekarang ni perut tangan saya ni di atas lutut saya. Kan? Ni lutut saya. Ini jari dia. Okey. Jari saya ni panjang. Tu kalau tengok macam nak sampai ke kaki dah tu. Ya. Jadi masya-Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Okey, boleh ya? Alhamdulillah. Kemudian yang ke-10 kita tengok, berzikir ketika rukuk. Disunatkan berzikir ketika rukuk dengan mengucapkan subhana rabbiyal azim. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa Uqbah bin Amir berkata, ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim,
Lalu beliau bersabda, bacalah ayat itu ketika kamu rukuk dan ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la. Beliau bersabda, bacalah ayat itu ketika kamu sujud. Ya. Jadi diriwayatkan juga daripada Ibnu Mas'ud bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu rukuk lalu membaca subhana rabbiyal azim 3 kali, maka rukuknya telah sempurna. Dan itulah sekurang-kurang nampak tak di situ, sekurang-kurang bacaan ketika rukuk. Dan apabila salah seorang di antara kamu sujud lalu membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali, maka sujudnya telah sempurna. Dan itulah sekurang-kurang bacaan ketika sujud. Ya. Sebenarnya wa bihamdih itu hadis yang sahih, bacaannya adalah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Wa bihamdih itu sebagai pandangan ditambah oleh Imam Al-Ghazali. Boleh tak nak tambah? Boleh, tak ada masalah. Tapi hadis yang sahih sebenarnya membaca bacaan ketika rukuk dan juga sujud subhana rabbiyal azim kalau masa rukuk. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Itu sahaja sebenarnya. Itu kita kena faham supaya kalau kita tambah pun maknanya kita tahu yang sebenarnya yang sahih berdasarkan dalil begitu bacaannya. Itulah penambahbaikan kita, pemahaman kita berdasar tentang solat ini berdasarkan hadis-hadis ataupun sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa Ibnu Abbas berkata, Rasulullah membuka tabir kamarnya ketika beliau sakit akan wafat pada ketika orang ramai berbaris hendak solat dengan diimami oleh Abu Bakar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya tidak ada lagi wahyu kenabian yang belum aku sampaikan kecuali mimpi yang benar yang dialami oleh seorang muslim atau mimpi tersebut diperlihatkan kepadanya. Ketahuilah bahawa aku dilarang membaca Al-Quran ketika sedang rukuk atau sedang sujud. Adapun ketika sedang rukuk, maka agungkanlah Allah Azza wa Jalla, sedangkan ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, kerana sangat layak doamu itu dikabulkan. Ya, sahabat-sahabat, apa maksud subhana rabbiyal azim? Subhana maksudnya apa? Maha suci Allah. Rabbiyal azim, maha suci Allah, Tuhan yang azim. Apa dia? Yang maha agung. Manakala bacaan ketika sujud, subhana, maha suci Allah, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, Tuhan yang maha tinggi. Kita menyebutkan kalimah memuji Allah yang maha tinggi saat ketika mana kepala kita, anggota yang paling mulia, berada kedudukan yang paling bawah sekali, kedudukan tapak kaki, kedudukan di mana kasut kita berada. Ketika itu kita memuji Allah dengan menyatakan Allah yang maha tinggi, seolah-olah aku ni tak ada apa-apa. Betapa rendah kita merendahkan diri dan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu disitulah juga antara tempat yang mustajab untuk berdoa, iaitulah ketika sujud. Adakah sujud yang terakhir saja waktu yang mustajab berdoa? Adakah sujud terakhir saja? Tidak. Ambil kesempatan di setiap kali sujud. Setiap kali sujud, bacalah apa-apa doa yang ringkas. Kalau panjang bolehlah kalau solat bersendirian. Kalau macam tak ada nak kerja imam, yang ringkas yang ada di dalam Al-Quran. Apa antara doa yang ada dalam Al-Quran? Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Apa lagi doa yang boleh kita baca? Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Pendek. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ketika kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Betul bangun. Kita sujud setiap satu rakaat ada berapa kali sujud? Ada 2 kesempatan kita untuk melafazkan doa. Kita minta Allah hapuskan dosa kita. Jangan minta dunia aja, minta akhirat. Keselamatan,
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa saya sebutkan disarankan minta doa-doa yang disebutkan di dalam ada dinyatakan dalam Al-Quran? Sebab kita tak boleh bercakap ketika solat selain daripada ayat-ayat Al-Quran. Kalau nak bercakap ketika sujud tu dalam hati saja. Tapi saya tak tahu doa-doa yang ada dalam Al-Quran, saya tak hafal. Boleh tak doa dalam bahasa Melayu? Boleh, tapi dalam hati. Subhanallah. Boleh tapi dalam hati. Allah Maha mendengar pastinya. Tapi kalau kita nak rasa lebih strong dan yakin, bacalah doa yang boleh dilafazkan. Tapi pun begitu nak lafaz, cari doa-doa yang terkandung di dalam Al-Quran. Lagi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina pun doa yang ada dalam Al-Quran. Lagi apa lagi doa yang ada dalam Al-Quran? Boleh cari lagi, banyak lagi doa-doa yang ada dalam Al-Quran ya. Baik. Kemudian ketika rukuk disunatkan juga mengucapkan doa berikut. Ya Allah, aku rukuk kepadamu, aku beriman denganmu, aku berserah diri kepadamu. Okey, sama-sama kita baca jom doa ni. Moga-moga tercatat di dalam buku amalan kita pernah sebut doa ni. Kita pernah minta dengan Allah doa seperti ini. Kalaupun tak hafal, kalaupun tak dan nak amalkan, ya, lagi-lagi benda ni benda sunat, setidak-tidaknya dalam majlis ilmu ni kita ambil kesempatan, kita pernah mohon kepada Allah, berdoa tentang doa ini. Sama-sama ikut saya. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ya Allah, aku rukuk kepadamu, aku beriman denganmu, aku berserah diri kepadamu. Pendengaranku, penglihatanku, sumsumku, tulangku dan sarafku tunduk kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ad-Darimi dan juga hadis riwayat Ahmad. Barakallahu fi. Jadi sangat bermaknalah ya untuk menghadirkan juga, salah satu cara menghadirkan juga kekhusyukan dalam solat ni kan. Maknanya memang kita ni betul-betul submit kepada Allah. Bukan hati dia, segala anggota tubuh badan kita, masuk tulang berulang kita, sumsum kita, pendengaran kita, penglihatan kita, padamu ya Allah aku berserah. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu solat ni tolong juga cari ketenangan dalam solat. Macam mana tu? Tenang-tenang dalam solat. Jangan rushing. Jangan laju-laju. Buat secara tomak nina. Daripada satu rukun ke satu rukun perpindahan tu, tenang-tenang sajalah. Ketika angkat takbir tu, hayatilah Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ubah, kita ubah. Ya, masya-Allah tabarakallah. Sebab itu ulama kata nak ubah kehidupan ni, ubahlah solat kamu. Kalau kamu hadirkan tenang ketika solat, insya-Allah di luar solat pun kamu akan tenang-tenang saja. Sebab solat ni manifestasi hidup kita. Solat manifestasi hidup kita. Ada benda-benda yang Allah uji, ada benda-benda yang Allah belum beri. Tapi bila mana kita solat dengan tenang, benda yang Allah belum beri, benda yang Allah uji itu pun kita macam hadapi tenang-tenang sajalah. Sebab kita perbaiki kehidupan kita ni dengan cara kita perbaiki solat kita. Baik, kemudian yang ke-11, antara perkara sunat yang lain adalah berzikir setelah bangkit daripada rukuk. Ini syok ni, ini best. Ini antara amalan yang tolong jangan tinggalkan juga. Ustazah, semua amalan sunat Ustazah kata jangan tinggalkan. Ya. Hakikat ni ya. Kalau boleh semualah jangan tinggalkan. Tu kita kata sunat ni memanglah buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa, tak ada dosa pun. Tapi hakikatnya
buat dapat pahala, kalau tak buat sangat-sangat rugi kalau kita tinggalkan. Berzikir setelah bangkit daripada rukuk disunatkan bagi orang yang salat baik sebagai imam maupun makmum ataupun bagi orang yang salat sendirian untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dan apabila sudah berdiri dengan lurus, membaca Allahumma rabbana walakal hamdu. Dan ini berdasarkan hadis yang disebutkan bahawa Abu Sa'id Al-Khudri berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat kepalanya daripada rukuk, beliau mengucapkan, wahai Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi serta antara keduanya, dan sepenuh apa sahaja yang engkau kehendaki selain semua itu. Engkaulah yang berhak atas segala puji dan kemuliaan. Engkaulah yang lebih berhak atas apa sahaja yang diucapkan oleh hamba-Mu. Kami semua adalah hamba-Mu. Tiada yang dapat menghalangi apa yang engkau berikan, dan tiada yang dapat memberikan apa yang engkau tahan. Dan tidak berguna orang yang memiliki kesungguhan, kerana kesungguhan hanyalah daripada-Mu. Ustazah, maknanya boleh ke baca ayat panjang-panjang ni? Jawapannya boleh. Kenapa boleh? Bukan sebab kita pandai-pandai buat hukum hakam sendiri, sebab Nabi buat. Apa saja amalan yang dibolehkan itu sebabkan Nabi buat. Ada sandaran dalil. Jadi dalam kita bertasbih setelah kita ini bangun daripada rukuk ini, berzikir setelah bangun daripada rukuk ini, sebab Nabi ada buat. Sebab tu kita buat. Kalau ada yang Nabi tak buat, jangan kita nak menukuk tambah. Sebab agama yang telah dibawa oleh Nabi SAW itu semua telah sempurna, syumul, lengkap, komprehensif. Takkanlah Nabi ada nak sorok-sorok benda-benda rahsia lagi, tak ada. Semua dah Nabi ceritakan. Bahkan di khutbah terakhir Rasulullah SAW sendiri bertanya kepada para sahabat, telah aku sampaikan ke segala yang telah diwahyukan kepada aku. Sahabat-sahabat semua bersaksi, ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau telah sampaikan pun. Khutbah terakhir Rasulullah sebelum Rasulullah wafat. So betapa takutnya Rasulullah kalau ada amanah yang Allah turunkan wahyu kepadanya tidak disampaikan kepada umatnya. Lalu Rasulullah nak convincekan, tekankan lagi, ya, adakah benar-benar dia telah menyampaikan segala apa yang telah Allah turunkan itu kepada umatnya? Maka menjadi saksi para sahabat bahawasanya benar Nabi telah menyampaikan segala apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu lagi bacaan yang menjadi perkara sunat ketika kita baca setelah kita bangkit daripada rukuk, iaitulah dia bacaannya Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Barang siapa yang baca kalimah tersebut, ada 30 malaikat yang berebut-rebut nak mencatat pahalanya itu. Hamdan, sama-sama ikut saya. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Barakallahu fi. Pendek je, tapi sebenarnya dia panjang sikit. Tapi at least korang-korang yang pendek tersebut, ya, kita mengucapkan syukur kepada Allah sebanyak-banyaknya. Masya Allah, tabarakallah. Ketika itu, ketika Rasulullah menjadi imam, salah seorang sahabat, saya lupa nama sahabat tu, ini yang diceritakan lah kenapa boleh baca tu. Rasulullah jadi imam, ada salah seorang sahabat, dia baca kalimah tersebut, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kemudian habis selesai solat, Rasulullah pun bertanya, kemudian sahabat tu dia mengaku, dan Rasulullah kata apa? Ketahui dari bacaan kamu tadi 30 malaikat berebut-rebut nak mencatat amalan kamu tersebut. Barakallahu fiik. Ya. Tayyiban mubarakan fi. Masya-Allah. Hafal terus. Setiap rukuk. Baca setiap rukuk.
Okey. Maksud dia Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu dengan pujian yang banyak, lagi baik dan penuh barakah, seperti yang disukai dan diredai oleh Rabb kami. Kalau panjang dia sambung mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Tapi memadai dengan baca yang tadi tu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ketika mana imam membaca, kita ikut imam jadi makmum. Imam pun baca sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita sambut apa? Rabbana lakal hamd. Barulah kita baca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Okey. Baik. Berzikir setelah bangkit daripada rukuk. Kemudian kita tengok pada perkara yang seterusnya, cara turun hendak sujud. Ini pun kadang-kadang ada orang tanya, macam mana cara daripada kita rukuk tu, kita nak turun sujud tu, mana yang jatuh dulu Ustazah? Kaki saya jatuh dulu ke tangan kita jatuh dulu? Ataupun kepala jatuh dulu? Macam nak backflip lah tu kan. Jadi bagaimana? Baik, itu sama-sama kita tengok. Dan benda itu pun menjadi perkara sunat. Masya Allah, tabarakallah. Disunatkan bagi orang yang salat ketika ingin turun menuju sujud, supaya terlebih dahulu meletakkan kedua lututnya dulu sebelum tangan dia. Maknanya yang landing dulu apa? Lutut, barulah tangan. Sebab kalau tangan yang landing dulu pun payah juga tu kan. Dengan kalau kita berat lagi kan, kita nak menampung berat badan kita, dah macam pumping pula jadinya nanti. Kan? Jadi lutut dulu jatuh, kemudian barulah tangan kita. Cuma kadang-kadang ada juga kita tengok orang terus junam macam tu, lepas tu baru dia jatuhkan dia punya lutut. Kan? Tapi kaedah sunnah yang sebenar-benarnya adalah apa dia? Lutut dulu, barulah jatuhkan tangan kamu. Menurut sebagian ulama, mendahulukan kedua belah tangan sebelum kedua lutut. Akan tetapi pendapat yang benar menurut kami adalah meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Ada juga riwayat pandangan ulama yang menyatakan boleh nak jatuhkan tangan dulu. Ini pun kadang-kadang kalau ada orang yang dia sakit lutut, dia jatuhkan tangan dulu kan biasanya. Jadi boleh ke tidak? Boleh disebabkan apa? Ada pandangan yang menyatakan boleh. Tapi yang lebih afdal, yang lebih baik, kalau tak ada sakit apa-apa, maka lutut dulu barulah tangan. Di situlah kita memahami, ya, hukum hakam ni kalau boleh kita buat dia sehabis baik. Pun begitu di sana dalam agama Islam adanya rukhsah, adanya keringanan diberikan kepada orang-orang tertentu sekiranya ada masalah lutut yang tak boleh hentak lutut dulu. Kan, kena menampungkan tangan dulu, lutut kena turun slow-slow. Ada juga begitu. Kan, sahabat-sahabat? Jadi, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam keadaan semampu kamu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa Wa'il bin Hujair berkata, Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dengan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila bangkit dari sujud beliau mengangkat kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Terperinci kan diceritakan dalam hadis. Jadi maknanya selama ni kita solat sebenarnya bukan kita macam ikut orang, ikut kawan sebelah, ikut jemaah lain kan, bukan. Itulah maknanya kita memahami setelah mengatakan solat, kemudian dia menyebutkan hadis solat. Tatkala sujud, beliau meletakkan kedua lututnya ke tanah sebelum meletakkan kedua belah telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, bin Hibban, Ad-Darimi dan juga riwayat Ahmad. Pada hadis Muhammad bin Juhadah disebutkan bahawa apabila baginda bangkit dan ingin berdiri, beliau bangkit. Kalau nak bangkit pula macam mana? Tadi daripada atas nak ke bawah, daripada rukuk nak ke sujud. Ni daripada kita ni daripada sujud nak naik balik ni, macam mana cara naik dulu? Tidur dulu?
Ha, salah dengar saya. Masya-Allah tabarakallah. Macam mana cara kita nak bangkit dulu? Tengok daripada hadis ini, beliau bangkit di atas kedua lututnya dan kedua tangannya bertopang pada kedua pahanya. Jadi macam mana cara bangkit Rasulullah tu? Bangkit Rasulullah tu. Kedua pahanya. Nak saya tunjuk ni kan? Manja. Semua nak kena suap, semua nak kena tunjuk kan? Ya. Baik, sebelum tu kita baca dulu hadis ini, kita habiskan. Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu sujud, maka janganlah menderum seperti unta. Akan tetapi hendaklah meletakkan kedua belah tangan terlebih dahulu sebelum meletakkan kedua belah lutut. Masalah ini adalah masalah khilafiyah dan setiap golongan memiliki dalil masing-masing. Namun dalil yang mengatakan bahawa meletakkan kedua lutut terlebih dahulu lebih kuat berbanding meletakkan tangan terlebih dahulu. Okey, daripada kita tunjuk demo tadi, daripada kita sujud tu kan. Baik, kita pun sujud. Okey. Kita sujud Bila kita rakaat yang keberapa yang kita daripada sujud kena terus bangun? Rakaat pertama dengan rakaat yang ke? Semua solat tak ni? Cuma confuse Okey, baik. Dia loading, sebab naik apa? Saya naik ETS. Okey, baik. Subhanallah. Rakaat pertama dan rakaat yang ketiga. Baik. Kita daripada apa pula rakaat yang ketiga pula? Tapi dia bukan daripada sujud. Nak masuk rakaat yang ketiga, kita daripada duduk tahiyat Allah. Nampak tak serapan. Maknanya betul lah tu tak serapan lagi. Ya. Jadi masya-Allah, daripada yang kita isu ni sekarang ni, kalau kita dah duduk tak ada masalah. Kita tahulah macam mana cara nak bangkit. Tapi ni daripada sujud ni nak naik terus ni. Pada rakaat pertama saja kan. Okey, daripada rakaat pertama kita sujud ni pun saya nak bagi tahu cara dia. Walaupun saya rasa saya dah bagi tahu, saya nak bagi tahu lagi. Tangan kita ni sejajar dengan kita punya wajah ni. Okey, tapi tidaklah terlalu tinggi, sekadarnya. Kemudian tangan ni jangan letak macam unta. Tahu unta? Inilah unta. Okey? Jangan macam ni. Dan jangan juga terlalu santai macam letak kepala sekadarnya. Merah tak muka saya? Tak Okey, letak muka apa namanya? Dahi tu macam sekadar letak, sekadar sentuh. Dia kena ada elemen menekan sedikit. Bila menekan, nak mudah menekan, tangan ni bila kita angkat, bila kita tak macam ni, dia akan faham kepala kita dia akan menekan kepala kita. Okey, nampak tak? Kat sini. Kenapa menekan? Sebab kadang-kadang lagi zaman sekarang ada sejadah yang tebal. Ya, kemai santai lagi kita duk touch dia, terapung. Sekadarnya. Okey, sekadarnya. Dan bila kita bangkit kita bangkit. Bangun dan bangkit jadinya ya. Baik, bila kita bangkit tu Rasulullah akan bangun. Okey, cara dalam hadis tu akan meletakkan tangan di paha, menokat ke paha dan tak boleh di situlah adanya ruh soh bagi yang tidak mampu. Jadi kalau yang mampu, beginilah caranya. Itulah dia dalam keadaan sekiranya, okey, contohlah, katalah kan. Okey, kalau yang sebaiknya, yang betul-betul afdalnya adalah kita bangun dalam keadaan tangan kita ni nongkat dekat kita punya paha ni, kemudian naik.
Ni. Ini lutut okey. Contoh A, lutut okey. Lutut tak okey. Itulah lutut tak okey kan? Okey, kita sujud. Kemudian biasanya dia nak bangun tu makan masa sikit, dia duduk side. Kemudian barulah dia siapa nak buat demo ni? Saya tak tahu demo ni. Yang betul ke ni? Tunjuk cara Betul. Okey, bangun kemudian macam ni. Ke macam mana? Dua tangan. Oh, dua tangan kat bawah. Oh, saya lebih nak bagi sihat lagi. Dia nak bagi sakit lagi. Okey. Baik, dua tangan kat bawah macam ni. Lepas tu naik lutut macam ni. Macam mana tu? Kan? Betul lah kan? Sama-sama naik tangan lah kan? Macam tu kan? Jadi baik, boleh ke tak boleh? Okey, pertama kena faham yang cara Rasulullah yang tadi pertama pun begitu. Nampak? Begitu jadinya. Begitu sekiranya ada kepayahan, kesukaran, adanya kaedah fiqh yang menyatakan al-masyaqqah tajlibu taisir. Kepayahan, kesukaran membawa kepada kemudahan. Di sana ada juga rukhsah bagi orang-orang yang keuzuran dan kesakitan. Bukan tak nak buat, tapi tak boleh buat. Dan kamu buat semampu kamu. Fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam keadaan semampu kamu. Tapi kalau yang mampu, yang tak ada masalah, jangan kamu pilih cara yang tidak mampu. Yang mampu, pilih cara yang Rasulullah buat. Itu maksudnya. So kat sini kita dah tahu dah macam mana cara Rasulullah. That's why kita bila solat ni kalau boleh, kita nak tengok cara Rasulullah yang sebenar-benarnya. Bukan kita nak tengok acik tu dia angkat dulu macam ni punya. Padahal acik tu sakit lutut sebenarnya. Jadi kita tiru pula. Sedangkan kita ni kena solat seperti mana cara Nabi solat. Okey? Jelas itu yang kita kena faham di sini. Kita nak sama-sama perbaiki cara solat kita. Baik, kita ada masa lagi ke? Ada lagi 3 minit. Kita habiskan dekat cara sujud ni lah ya. Cara sujud. Baik, cara sujud. Ke ada kuis? Oh, ada. Okey, boleh cara sujud. Sebab tadi saya pun dah tunjukkan cara sujud kan. Jadi kita baca di sini. Disunatkan bagi orang yang solat untuk menempelkan kening, hidung dan kedua telapak tangannya pada tanah dengan merenggangkan kedua-dua siku dari sisi tubuh. Meletakkan kedua telapak tangan di hadapan kedua bahu atau sejajar dengan kedua telinga. Sujud harus dengan 7 anggota, iaitu kening, iaitu dalam erti kata dahi, 2 tangan, hidung, 2 lutut, hujung jari kaki. Tidak membentangkan kedua siku kerana hal itu menyerupai anjing. Membentangkan tu faham Macam kita letakkan tu. Nak tunjuk contoh juga? Allahu Akbar. Kan? Macam tadi tu lah yang saya kata letak tangan tu jangan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh iaitu dahi. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah hidungnya, 2 telapak tangan, 2 kaki, hujung jari kaki tanpa kita juntaikan pakaian dan rambut untuk alas sujud. Baik. Cuma hidung ni dia ada perbahasan di kalangan ulama. Ya. Yang penting dahi tu kena sentuh. Kalau hidung tak tersentuh, dimaafkan. 7 anggota tu, 1 dahi, 1, 2 tapak tangan, 2, 3, lutut 2, 4, 5, kaki kanan 6, kaki kiri 7. 7 anggota tu kena diletakkan. Kaki kat belakang tu kena letak, kemudian lutut kena letak kat bawah, kemudian tangan, 2 tangan di bawah, kemudian dahi di tempat sujud. Yang lain kalau tak jatuh, contoh macam hidung tak jatuh ke dahi, dimaafkan. Apa lagi tak jatuh? Leher tak jatuh ke bawah, dimaafkan. Apa lagi? Perut tak jatuh ke bawah, dimaafkan. Itu maksudnya sujud di atas 7 anggota.
Yang anggota 7 tu dia pastikan di lantai. Pastikan di lantai. Okey? Jelas kan kat sini ya? Diriwayatkan daripada Abdullah bin Malik bin Buhainah bahawa apabila Nabi SAW mengerjakan salat, beliau merenggangkan antara dua tangannya hingga terlihat putih kedua ketiaknya. Nabi nak katanya bila Nabi rengganglah orang lelaki. Betapa renggangnya Nabi tu sampai para sahabat boleh nampak putihnya ketiak Nabi. Hatta kalau Nabi berdoa pun berdoa yang sungguh-sungguh sampai boleh nampak putih ketiak Nabi. Kita kalau doa macam ni, apalah sangat macam tu kan. Jadi doa sungguh, doa ya. Ulama mengajarkan sama ada kita memandang ke langit, menadah tangan, ataupun kita memandang pada tangan kita. Itu antara caranya kan. Subhanallah. Jadi doa sungguh-sungguh, bila doa sungguh-sungguh kan. Kalau kadang-kadang majlis formal ke tak formal ke, ada upacara bacaan doa, kita pun macam bila nak makan ni, bila nak habis ni, bila nak habis ucapan. Jadi doa ambil kesempatan saja doa sungguh kan. Tapi orang lain semua buat macam ni Ustazah. Janganlah ikut orang, kita ikut Nabi. Nampak kat situ So kita bila kita faham adanya dalil, adanya hadis kita baca, kita dah pergi belajar, kita buat cara ikut Nabi. Apa lagi cara lain? Allahumma salli Samad. Kadang-kadang majlis tahlil ke apa kan sebagainya kan. Kita pun makanan dah berbau kan, si minyak apa semua. Tak nak kan. Subhanallah, kita kena ubah doa sungguh-sungguh. Hayati doa imam. Kadang-kadang tersengguk, tak apa. Penting doa. Kan? Okey. Baik, penutup. Apabila sujud, Rasulullah meletakkan kedua tangannya, tidak merentangkan dan tidak pula menggenggamnya, seraya menghadap hujung jari-jari kedua kakinya ke arah kiblat. Hujung jari-jari kedua kakinya. Okey, tangan pun jangan terlalu rapat dan tidaklah terlalu renggang. Ya, sekadarnya patut letak di atas tempat sujud. Okey, cukup. Sekarang itu saja, insya-Allah kita akan sambung pada perkara sunat yang ke-13 di masa akan datang insya-Allah. Baik, saya dah khabarkan kita ada kuis. Jadi boleh tutup buku nota masing-masing. Alamak, suspennya. Kan, tak adalah ya. Bolehlah kuis di sini, dia boleh tengok buku. Seperti biasa, siapa yang dapat jawab akan diberikan hadiah kepada mereka. Ada soalan, bismillah. Okey, cantik soalan. Bagaimana dengan kalau kita pakai telekung, tapak tangan kita ni boleh tak dia lapik dengan telekung kita di bawah lapik tu? Mengapa boleh? Boleh, memang jawapannya boleh. Mengapa boleh? Sebab dikiaskan dengan lutut kita ni. Lutut kita pun berlapik bila mana tersentuh. Subhanallah. Jadi tangan kita ni bolehlah kalau sekiranya terlapik dengan kain telekung kita. Tapi dahi kita tak boleh terlapik dengan apa-apa yang kita pakai. Faham Yang kita pakai. Saya kena jelas kat sini. Maksudnya kalau lapik dengan yang kita tak pakai, contohnya apa yang kita tak pakai? Kita pakai tak sejadah? Itu istilah kita sebut pakai sejadah. Maksudnya kita pakai tak sejadah. Kita sarung tak sejadah? Kita tak sarung. Kita guna sejadah, kita bentang. Orang Melayu sama ada pakai ni dua makna. Pakai ataupun guna, macam tu kan. So kita guna tak sejadah? Kita guna, tapi pakai tak sarung tak kat badan? Tak sarung. Jadi kalau keadaan begitu, dahi kita ni boleh berlapik dengan sejadah tu. Tapi dengan apa saja yang ada pada badan yang kita pakai, dahi kita tak boleh berlapik dengan apa-apa yang kita sedang pakai. Sama ada telekung, dahi sampai berlapik, ataupun serban kalau orang lelaki, sampaikan bila dia Allah SWT sujud tu, dia punya ekor tu terlalu panjang sampaikan berlapik, tak boleh. Ataupun rambut, bagi orang lelaki rambut panjang, dahinya tak kena tempat sujud, dahinya berlapik dengan rambutnya,
Tak boleh. Itu maksudnya dengan apa-apa yang ada pada badan yang kita pakai ni. Tak boleh kita ni. Pun sama juga kalau macam kita ada ridak kan. Ridak kita pakai panjang. Kemudian kita pun bila nak sujud dia berlapik dengan ridak tu. Tak boleh. Lepaskan ridak tu dulu, letak, jadi lapik pada dahi ni baru boleh. Faham tak kat sini apa yang saya maksudkan ni? Tapi tangan tidak mengapa. So dikiaskan dengan lutut kita tu pun berlapik ketika mana kita sujud. Cuma dahi dia memang kena tempat sujud. Okey, ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya nak bertanya soalan. Soalan pertama berbunyi jeng jeng jeng. Sebutkan, dah angkat tangan nak jawab. Oh, nak kena minta diri. Tak nak jawab soalan, tak nak hadiah. Yalah, baik-baik, saya saja je tanya. Baik-baik. Ya kan, excited nak jawab, nak menang, nak dapat hadiah. Saya nak jawab. Soalan tak baca lagi kan? Subhanallah. Ada 5 soalan dan kuis lelaki draw. Okey, baik. 5 soalan Masya-Allah, tabarakallah. Laki draw ada 4. Okey. Soalan pertama. Apakah bacaan dalam sujud dan rukuk berdasarkan hadis? Bacaan yang sebenar. Okey. Bismillah, angkat tangan. Untuk sujud, subhana rabbiyal. Okey, kalau rukuk terbalik tu kan. Kalau rukuk apa dia? Azim. Kalau sujud, subhana rabbiyal a'la. Okey, tahniah diucapkan. Kita boleh tampil hadapan untuk menerima hadiah berupa package bolehlah describe lah masing-masing package ke mana, lalah ke rumah je. Baik, subhanallah. Okey, apakah nama takbir bila mana berlaku perpindahan rukun? Angkat tangan. Okey. Takbir apa? Sebut daripada takbir. Takbir intiqal. Barakallahu fiik. Tahniah diucapkan. Takbir intiqal. Takbir perpindahan rukun daripada satu rukun ke rukun yang lain. Okey, siapa boleh sebutkan apakah satu doa yang boleh diamalkan setelah kita ini bangkit daripada rukuk yang mana ganjarannya 30 malaikat akan mencatat pahala tersebut. Bismillah. Subhana rabbiyal a'la ke subhana rabbiyal azim? Okey. Tak apa, kita bagi hadiah. Cuma untuk menyempurnakan tu, masa bangun daripada rukuk, Rabbana lakal hamd. Kan? Sebab subhana rabbiyal azim kita dah baca ketika rukuk. Bangun tu Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Barakallahu fi. Tapi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi itu betul. Jadi kita mempersilakan, boleh jawapannya diterima. Cuma roh sini, roh belah sini kan, ke kat sini roh ni dah melayang jasad sini kan lapar dah ya. Okey, soalan lagi 2 kan? Okey, lagi berapa? Ya, betul. Okey, lagi 2. Okey, soalan seterusnya. Okey, apakah antara perkara sunat lain yang boleh kita amalkan, yang kita belajar pada hari ini, yang saya tak sebutkan dalam soalan-soalan tadi lagi? Faham soalan saya? Apa perkara sunat lain yang kita belajar hari ini yang tak lagi saya sebutkan dalam soalan-soalan yang saya tanyakan sebentar tadi? Apakah lagi antara perkara-perkara sunat yang kita belajar pada hari ini? Hari ini kita belajar hari ini yang saya tidak nyatakan lagi dalam soalan-soalan kuis yang saya tanyakan tadi. Tadi dalam soalan-soalan kuis saya dah tanya, saya dah kata tentang bacaan lepas bangun daripada rukuk, kemudian bacaan ketika sujud dan rukuk. Apa lagi perkara sunat?
Masa sujud kan. Betul dah tu. Kan? Tapi dia bukan perkara yang utama yang kita sebut hari ni. Itu lebih kepada Nabi pernah kata, Nabi sebut dalam hadis, dalam sujud boleh ambil kesempatan untuk doa. Tapi Nabi tidaklah spesifik doa apa. Masya-Allah, barakallahu fiik. So dia poin-poin yang utama yang kita sebut hari ini tentang perkara sunat yang utama. Cuba bismillah yang kat tangan. Barakallahu fiik. Dipersilakan tampil hadapan untuk menerima hadiah yang tidak seberapa. Masya-Allah. Okey. Barakallahu fiik. Okey. Sebutkan kepada saya, apakah ganjaran bagi orang yang menjadi makmum? Menjadi makmum disolat dengan imam dan dia membaca amin bersama-sama dengan imam ketika imam setelah membaca surah Al-Fatihah. Kan waladhdallin. So makmum tu ikut imam baca sama-sama serentak amin. Apa ganjaran menyebutkan amin selepas membaca surah Al-Fatihah ketika menjadi makmum solat dengan imam? Apa ganjarannya? Okeylah, saya bagi pilihan jawapan. A, nak bagi pilihan jawapan ke nak guna talian hayat? Okey, pilihan jawapan A, ganjarannya akan dapat makan lepas ni. B, ganjarannya boleh balik awal. C, ganjarannya akan digugurkan dosa-dosa kecil. Okey, betul. Boleh lajulah angkat tangan. Paling cepat jawab. Susah kan soalan tu? Susah sangat. Pilihan jawapan je yang senang. Okey, baik. Tanya. Masya Allah. Brand Tupperware tu. Masya Allah. Tanya. Barakallahu fiik. Okey, kita ada cabutan bertuah juga. Cuma cabutan bertuah ni rules dia, siapa yang dah dapat hadiah, dia tidak lagi berkesempatan untuk dapat lagi hadiah cabutan bertuah walaupun namanya telah disebut. Setuju Anda yang tak dapat lagi setujulah. Yang dah dapat sedihlah kan. Baik. Subhanallah. Pertama, jemaah yang bertuah yang pertama pada hari ini dipersilakan Puan Habsah. Oh, Tok nama Hafsah. Tok, Masya Allah. Tok, berkat Tok bagi Nai ni Tok. Apa hadiah? Duk gilih Nai bagi ni ke? Cucu iring. Masya Allah Tok. Ni boleh masak. Tok. Allahu Akbar. Tok boleh masuk nasi impit Tok. Next kelas boleh bawa lontong. Cik order. Nasi goreng pun boleh. Tok, tahniah Tok. Ya ke? Tapi berkat datang juga kelas dapat hadiah. Alhamdulillah. Kuat semangat betul. Kita jadi kan terinspirasi. Jadi kalau kita macam malas-malas ni, tengoklah Tok. Malu kita dengan Tok kan. Masya-Allah ya. Okey, kemudian kita pilih warna hijau pula. Jemaah bertuah seterusnya dipersilakan Puan Rifa. Dah balik Oh, itu laju. Aduh lah. Sampai hati. Dia laju je sebab dia nak hadiah tu. Tanya. Alhamdulillah. Lama. Barakallahu fiik. Pergi oren balik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya yang bertuah. Masya Allah. Hajjah kita. Hajjah Salina. Barakallahu fiik. Tanya Kak Salina. Okey, kita balik warna hijau pula. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, dipersilakan Puan Munirah. Alhamdulillah. Happy birthday. Hari ni. Masya Allah, Sana Hilwa. Yang ke berapa? 20 Belah. Tahniah Kak Mun. Okey, Alhamdulillah. Okey, balik pada Oren. Last Habis dah. Habis. Alhamdulillah. Cukup. Muka kecewa sangat tu. Jangan tunjuk sangat. Ya, insya-Allah di masa akan datang ada rezeki. Ya, biasalah ya. Adat bertanding kalah menang. Ya, keputusan muktamad tak ada sebarang surat layang akan dilayan ataupun demonstrasi jalanan tak ada yang akan dilayan lagi ya. Barakallahu fiik. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah bicara, ada hati yang terguris, tindak tanduk yang kurang menyenangkan, suara yang kurang enak dengari di haluan telinga. Ustazah, kat mana masjid ni? Bestnya nak datanglah next time kalau dekat. Sebab hadiah ke? Sekarang ni saya berada di Surau Al-Mau'izah, Bandar Hirpak, Puncak Alam. Siapa berkelapangan jemput datang tau. Ya, insya-Allah dijadualkan sebulan dalam 2 kali jika tak ada aral. Dia kena beritahu apa dulu. Jika tiada aral, kan? Yang faham-fahamlah. Ya, kat zoo terutamanya. Jika tiada kekangan dan tiada aral, insya-Allah Allah izinkan ya sebulan 2 kali di sini. Saya mohon maaf sekali lagi. Maafkan saya, doakan saya semoga doa yang baik-baik berbalik kepada semua. Kita tutup dengan sekali tasbih kafarah minta ampun dengan Allah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nastaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika nastaghfirullahal azim wa lakum. Ya, wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Naqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah. Selamat menjamu selera. Sebelum kita bergambar dulu sebelum kita akhiri. Insya-Allah. Terima kasih sahabat-sahabat mendengar secara online. Mohon maaf kalau ada soalan yang tidak dapat disantuni. InsyaAllah panjang umur rezeki kita bertemu lagi ya. Ustazah, baju cantik kat mana jual? Beli kat TikTok je. Boleh type Jubah Nur. Jubah N.O.U.R. Masya-Allah ya, Jubah Nur. Bukan sebab selalu jam majlis Ustazah. Oh, masya-Allah. Mohon maaf ya. Ya, boleh datang. Boleh datang insya-Allah. Kat sini pun ada hadiah juga, masya-Allah. Bila Ustazah nak datang Kajang? InsyaAllah ada rezeki kita datang Kajang. InsyaAllah. Banyak ni soalan tanya bila datang Kajang ni. Bila datang Kajang ni. Puncak Alam ya, betul. Puan Tahara. Alhamdulillah. Kasih semua, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceras pula. Oh, ceras pun insya-Allah. Ceras ada je kan? Rumah Kak Ju ceras kan? Ceras Alam Damai. Susah ada online ke untuk webinar? Ada. Setapak ada tak? Setapak rumah mertua saya. Datang PJ Ustazah, ada kelas di PJ juga. Di PJ pun ada kelas yang berkala kan? PJ. Ada. Bukit Kasim PJ. Pulau Pinang, Allah jauhnya. Baru balik juga tu daripada Ipoh baru-baru ni. Taman Medan. Oh, masya-Allah. Okey, balik dulu ya.